Negeri Sembilan merupakan sebuah negeri yang unik di Malaysia, terkenal dengan warisan adat perpatih yang diwarisi daripada masyarakat Minangkabau sejak ratusan tahun dahulu. Di sebalik pembangunan moden yang kita nikmati hari ini, tersimpan pelbagai kisah sejarah yang membentuk identiti negeri ini. Setiap daerah atau lebih dikenali sebagai luak mempunyai peranan tersendiri dalam perkembangan sosial, budaya dan pentadbiran masyarakat Negeri Sembilan. Melalui dokumentari ini, kita akan menelusuri perjalanan sejarah Negeri Sembilan dengan lebih dekat. Pameran dan bahan-bahan sejarah yang dipaparkan di galeri ini menjadi saksi kepada pembentukan sistem pemerintahan, adat resam serta nilai-nilai yang diwariskan daripada generasi terdahulu. Penerangan yang diberikan membantu kita memahami bagaimana adat berpatih bukan sahaja menjadi sistem sosial masyarakat, malah turut membantu struktur kepimpinan dan hubungan kekeluargaan yang masih diamalkan sehingga hari ini. Setiap simbol, peta dan artifak yang dipamerkan mempunyai makna yang mendalam. Ia menggambarkan perjalanan panjang masyarakat Negeri Sembilan dalam mempertahankan identiti serta warisan budaya mereka. Selain itu, kewujudan luak-luak seperti Rembau, Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan kawasan-kawasan lain menunjukkan keunikan sistem pentadbiran tradisional yang menjadi asas kepada pembentukan Negeri Sembilan moden. Melalui pemeliharaan sejarah dan warisan ini, generasi muda dapat mengenali asal-usul mereka dengan lebih mendalam serta menghargai perjuangan dan kebijaksanaan masyarakat terdahulu. Sesungguhnya sejarah bukan sekadar cerita masa lalu. Sejarah merupakan panduan yang membantu kita memahami siapa diri kita hari ini dan ke mana arah masa depan yang ingin kita bina. Inilah warisan Negeri Sembilan, sebuah khazanah yang wajar dipelihara dan diwariskan kepada generasi akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Badan Museum ingin membuat sedikit kajian tentang adat perpatih di Negeri Sembilan. Bersama kita Encik Syahrin sebagai pihak Museum Negeri Sembilan. Encik Syahrin, boleh ke Encik Syahrin apa kata? Penerangan lah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya kenalkan diri saya dulu. Saya Syahril daripada Lembaga Museum Sembilan dan saya sebagai pembantu museum di jadi seperti mana yang Iman cakap tadi, apa yang saya boleh beritahu tentang Negeri Sembilan ataupun adat perpatih. Sebelum kita pergi ke adat perpatih, kita kenal dulu apa itu peranan museum dan apa itu adat perpatih. Okey, kalau kita tengok di Negeri Sembilan ni, unik di Negeri Sembilan berbeza berbanding dengan negeri-negeri yang lain. Negeri Sembilan ni kita mengamalkan satu adat yang dipanggil adat perpatih. Apa itu adat perpatih? Besar skop dia. Kalau kita cerita pasal adat perpatih ni, dia daripada lahir sampai dia meninggal, dia ada dia punya adat dia sendiri. Dan adat perpatih ni dia lebih utamakan pihak perempuan. Pihak perempuan, di mana pihak perempuan ini diberi diangkat, dimartabatkan, berbeza dengan adat-adat yang lain. Kita kalau kita tengok di Negeri Sembilan, kita ada adat Temuruk dan kita ada adat perpatih. Okey, so sebelum tu kita pergi ke museum dulu. So museum ni adalah peranan ni, kita nak menyebarluaskan dan memperkasakan adat perpatih antara salah satu skop. Di samping kita ada pameran-pameran yang lain. Okey. Okay. Kalau kita ceritakan pasal Negeri Sembilan dulu. Okay. Apa itu Negeri Sembilan? Okay. Negeri Sembilan ni kita sebenarnya satu buah negeri yang asalnya padanya adalah 9 buah negeri. Itu pasal dia panggil Negeri Sembilan.
Kita ada 9 buah negeri. Maksud negeri itu pada zaman dulu adalah dipanggil daerah. Okey. Sekarang daripada 9 dia dah jadi 7. Saya terangkan sekejap lagi. So ini adalah bendera Negeri Sembilan. Saya rasa semua tahu. Okey. Dan merah ini adalah bermaksudnya sebagai penaung perhitungan dan asas jajahan Inggeris. Dan hitam bermaksud Datuk Tok Undang dan Datuk Tok Lembaga. Apa itu Datuk Undang? Kejap lagi saya cerita. Dan kuning ni dia mewakili raja kita lah. Raja ataupun dia Tuan Besar Negeri Sembilan. Okay. So apa itu undang tadi? Okay. Tadi yang saya cakap tadi, kenapa 9 negeri? Ini adalah peta asal Negeri Sembilan. Apa itu Negeri Sembilan? Mana datangnya Negeri Sembilan? Inilah dia peta asal Negeri Sembilan. Maksudnya 9 luak, 9 daerah yang ada pada asalnya. Iaitu kita ada Sungai Jom, Jelebu, Rembau, Naning, Kelang, Segamat, Pasir Besar, Jelai dan Uluhan. So sekarang ni daripada 9 kita dah jadi 7. Maknanya kita dah tak ada yang tadi Naning, Kelang, Segamat. Kita dah tak ada. Jadi itu yang sekarang ni dia dah jadi 7 luar dan 7 daerah lah. Okey. Kalau kita cerita pasal undang tadi, kalau kita tengok kita punya bendera hitam mewakili Datuk Undang. Apa itu Datuk Undang? Datuk Undang ni adalah dia umpama dia Negeri Sembilan sebagai antara raja. Raja, dia punya status adalah raja Negeri Sembilan. Tapi dia menjaga luak-luak dia tersendiri. Apa pun luak yang dijaga? Okey, ini dia. Kalau kita tengok daripada hierarki dia, ini dia undang luak Sungai Mujong. Kita ada undang luak Jelebu. Ketiga kita ada undang luak Johor. Keempat kita ada undang luak Rembau. Dan satu kita ada Tengku Besar Tampin. Tengku Besar Tampin ni terjadi jawatannya selepas perang Naning. Perang Naning. Pernah dengar perang Naning kan? Yang di Melaka kan? Ini dah terjadi selepas British mengiktiraf dan perang Naning. Okay. Di Museum Negeri Sembilan, sebuahnya Museum Negeri adalah pada tahun 1953. Di mana asalnya museum adalah di Ampang Tinggi di Kuala Pilah. Satu tempat di Kuala Pilah dinamakan Ampang Tinggi. Dan kalau you all tengok kat rumah bawah tu warna hitam tu, Istana Ampang Tinggi, itu adalah museum kita yang pertama pada tahun 1953. Ya. Dan dia berpindah. Sebab kita dapat bangunan ni. Bangunan ni adalah asalnya daripada Astaka Musabakah. Yang pertama di Malaysia yang diadakan di luar Kuala Lumpur. Dan ini adalah bangunan Astaka Musabakah. Pada asalnya pada tahun 1980, kalau tak silap saya. Dan pada 1982, dia dijadikan sebagai satu museum lah. Okey. So pada 1983, Istana Ampang Tinggi yang saya cakap tadi tu. Yang ni. Yang kita tengok kat bawah dipindahkan ke sini. So terletak Pepatih dipanggil ini dipanggil terletak Pepatih dan dia telah diisytiharkan sebagai museum pada tahun 1986 dan Istana 1992. Istana lama Seminanti, kalau you all tahu Istana Seminanti, kalau you all tengok ni lah Istana Seminanti telah diwartakan sebagai museum. Ini di Kuala Pilah, Seminanti. Dan tempat ni di Seminanti. So kita ada lepas tu kita ada Total Rabah, lepas tu kita ada Museum Rembau. Okay? So kita pergi terus. Okay. Perjalanan sejarah Negeri Sembilan tidak dapat dipisahkan daripada kisah penghijrahan masyarakat Minangkabau dari Sumatera ke Tanah Melayu. Menurut catatan sejarah, penghijrahan yang berlaku sekitar abad ke-17 dan ke-18 telah membawa bersama budaya, nilai dan sistem sosial yang kemudiannya membentuk identiti unik Negeri Sembilan. Melalui penerangan yang diberikan di Museum Negeri Sembilan ini, kita dapat melihat bagaimana masyarakat Minangkabau mula membuka penempatan baharu dan membina kehidupan berasaskan adat serta nilai kekeluargaan yang kukuh. Daripada proses penghijrahan inilah lahirnya adat Perpatih, sebuah sistem adat yang menitik beratkan musyawarah, perpaduan dan pewarisan keturunan melalui sebelah ibu. Pameran ini turut menjelaskan perkembangan masyarakat awal Negeri Sembilan termasuk pembentukan luak-luak yang menjadi asas kepada sistem pentadbiran tradisional negeri ini. Okey.
Selain membawa adat dan budaya, masyarakat Minangkabau juga memainkan peranan penting dalam penyebaran agama Islam yang menjadi tunjang kehidupan masyarakat setempat. Setiap maklumat yang dipamerkan membuktikan bahawa sejarah bukan sekadar kisah perpindahan manusia, tetapi juga kisah penyatuan budaya, pembentukan identiti dan pembinaan sebuah tamadun yang berterusan hingga ke hari ini. Minangkabau kan. Okay. Ini dah ada sejarah penghijrahan Minangkabau. So dia berlaku pada abad ke-17, di mana kalau kita tengok daripada segi ini adalah dia orang berhijrah dan kawasan-kawasan pedalaman di Negeri Sembilan paling banyak adalah di Debu, Johor dan Inas. Inas ni berdekatan dengan Johor. Melalui pemahaman terhadap sejarah ini, kita dapat menghargai warisan yang ditinggalkan oleh generasi terdahulu dan memastikan ia terus dipelihara untuk generasi akan datang. Inilah kisah penghijrahan warisan dan pembentukan Negeri Sembilan yang menjadi lambang kekuatan budaya serta jati diri masyarakatnya. So inilah dia, kita tengok kalau dia punya peta penghijrahan di imigrasi dia ada beberapa peringkat yang berlaku. Dia bukan sederap. So dekat situ baru dia datang. So kenapa kita cerita pasal orang asli tadi? Dia adalah orang asal di Negeri Sembilan. Okey, kita balik pada orang asal. 4 undang dilantik bukan berketurunan. Maksudnya kalau Iman adalah anak, saya ayah, saya undang, Iman belum tentu jadi undang. Undang tu As raja di kawasan. So dia akan dilantik bergelek. Sistem bergelek. Okey. Dan undang kenalah orang asal. Maksudnya orang asli. Bukannya daripada orang Minangkabau. Itu pasal abang cakap. Sebab tu abang cakap adat Perpatih di sana dan adat Perpatih di Negeri Sembilan dia sangat berbeza. Okey. So the next is kita tengok daripada kedatangan Islam yang abang sebutkan tadi. Ini ada batu-batu dipanggil makam Syekh Ahmad ni, Menun ni. Ini ada di Pakanan Kepas yang abang cakap tadi tu. Kedatangan Islam ni. So Minangkabau, adakah Minangkabau ni lepas penghijrahan Minangkabau ni berubah? Berubah maksudnya? Berubah dari segi Okey. kedatangan adat. Okey, dia sama juga. Kalau kita ceritakan pasal Minangkabau, Jawa, Bugis, Rawa, satu lagi apa nama, kalau ada yang etnik yang lain, dia orang membawa dia orang punya adat dia orang sendiri. Tapi dia orang berasimilasi, maksudnya dia orang menyesuaikan dengan apa yang ada dah dekat Negeri Sembilan. Jadi contoh, kalau di Minangkabau, dia orang mengamalkan contohnya kalau kahwin, dia orang kena ada satu orang kata makan beramai-ramai dulang. Tapi di Negeri Sembilan kita tak ada, kita akan berhidang, maksudnya macam tu. Okay, contoh. Okay, jadi maksudnya dia orang bawa dia orang punya budaya, tapi dia orang asimilasi dia orang tak menggunakan 100% apa yang dia orang guna pakai pada diri ini. Jadi maksudnya itu yang menjadi perubahan di mana adat Perpatih di Minangkabau dan adat Perpatih di Negeri Sembilan sangat berbeza. Dia bukan sangat berbeza, dia berbeza lah. Dia berbeza. Kita bukan exactly, jangan kata kalau orang Negeri Sembilan is orang Minangkabau, no. Kita punya orang asal. Orang asli kita, ramai. Jadi diorang ni yang datang berhijrah ke sini. Macam abang bukannya darah daripada Minangkabau. Abang adalah orang asal di Negeri Sembilan. Orang asal. So, umpama macam rumah, Man, abang datang. Abang kena sesuaikan diri abang dengan dalam rumah. Okay. So, kalau dekat rumah abang masuk rumah pakai kasut. Kalau abang datang rumah Iman, abang kena buka kasut. Nampak tak dia punya perubahan similasi itu? Maksudnya, adat tu, adat yang sama, tapi disesuaikan dengan tempat yang telah dia berhijrah tu. Faham? Faham Alright, okay, come. Dekat sini, bila ditanya, apa artifak paling rare? Okay. Inilah, ada 2 artifak yang paling rare. Iaitu, satu yang pertama, Cok Mohon Diraja.
Ini original. Ini original. Cok Mohor Diraja yang diguna pakai. Yang kita pakai oleh Raja atau Sultan sebagai pengesahan kuasa dia. Dekat Negeri Sembilan. Iya, di Negeri Sembilan. Pada zaman dulu. Yes. Ini paling rare. Dan satu lagi rare adalah baju yang digunakan oleh kami punya yang puan lah, Tuanku Abdul Rahman. Okey? Tahu tak Tuanku Abdul Rahman ni siapa? Kita hari-hari tengok dia. Dekat dalam duit tu. Ya, inilah dia. Ni baju yang dipakai itu. Dan inilah baju dia. Ni baju ori. Original. Oh siap. Ini baju original dia. So ini kalau dikatakan, kalau ada soalan mengatakan apa barang paling rare artifact. Ni dah dia tu. Barang paling rare. Yeah. Dekat Negeri Sembilan. Sembilan. Sini. Ah. Dan ni yang ni yang Cok Mohor. Ya. Itu original. Kalau yang mana kalau tengok itu ada replika. Dia ada original. Yang ni baju ni dipakai sama dengan Ya, dalam gambar. untuk tolak je. Ya, tu kalau. Okey. Lawatan ke Muzium Negeri Sembilan bukan sekadar melihat artifak lama, tetapi merupakan satu perjalanan menelusuri sejarah dan warisan yang membentuk identiti sesebuah masyarakat. Dalam lawatan ini, kami berpeluang meneroka pelbagai pameran yang memaparkan sejarah Negeri Sembilan, khususnya berkaitan sistem pemerintahan tradisional dan adat berpatih yang menjadi kebanggaan negeri ini. Melalui penerangan diberikan oleh pegawai Muzium Negeri Sembilan, kami dapat memahami dengan lebih mendalam tentang pembentukan luak-luak di Negeri Sembilan serta peranan setiap luak dalam sistem pentadbiran masyarakat pada suatu ketika dahulu. Pameran yang dipaparkan turut memperkenalkan tokoh-tokoh penting yang memainkan peranan dalam pemimpin masyarakat serta memastikan kelangsungan adat dan budaya yang diwarisi sejak turun-temurun. Selain itu, struktur kepimpinan yang unik di Negeri Sembilan memperlihatkan bagaimana adat, musyawarah dan kerjasama menjadi asas dalam membuat keputusan demi kepentingan masyarakat. Setiap bahan pameran, dokumen sejarah dan penerangan yang disampaikan memberi gambaran yang jelas tentang keunikan sistem sosial yang membezakan Negeri Sembilan daripada negeri-negeri lain di Malaysia. Pengalaman ini bukan sahaja menambahkan pengetahuan, malah meningkatkan kesedaran tentang pentingnya memelihara warisan sejarah agar tidak ditelan zaman. Melalui pemahaman terhadap sejarah dan budaya, kita dapat menghargai jasa generasi terdahulu yang telah membina asas kepada identiti Negeri Sembilan yang kita kenali hari ini. Dendam tak sudah. Ini ada desta yang digunakan pakai sehingga ke hari ini. Raja kita pun ataupun yang tuan besar kita pun menggunakan desta dia lah. Jadi ini adalah, dia ada cerita dia tersendiri lah. Nama tadi Ada cerita tersendiri. Warisan sesebuah bangsa tidak hanya tersimpan dalam buku sejarah, malah hidup melalui nilai, adat dan budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Di muzium ini, pelbagai maklumat dan artifak dipamerkan bagi memberi gambaran yang lebih jelas tentang perjalanan sejarah masyarakat Negeri Sembilan. Setiap sudut pameran membawa kisah tersendiri yang mencerminkan identiti dan jati diri masyarakat setempat. Melalui sesi penerangan yang dijalankan, pengunjung dapat memahami dengan lebih mendalam tentang asal-usul adat, sistem sosial serta amalan budaya yang menjadi tunjang kehidupan masyarakat Negeri Sembilan sejak dahulu lagi. Perbincangan yang berlangsung bukan sekadar berkisar tentang sejarah lampau, tetapi turut menyentuh nilai-nilai murni yang masih relevan dalam kehidupan masyarakat hari ini. Nilai seperti hormat menghormati, semangat bermuafakat dan kepentingan menjaga warisan budaya terus menjadi pedoman dalam kehidupan seharian. Selain itu, pameran ini turut memperlihatkan bagaimana adat dan budaya berkembang mengikut peredaran zaman tanpa menghilangkan identiti asal yang diwarisi oleh nenek moyang terdahulu. Tapi ini yang terkini lah. Setakat ni yang kata ada isu apa semua tu, itu abang tak nak cerita. So setakat ini adalah dia. Ini yang pertama sekali kita panggil dia yang teramat mulia, Datuk Kelana Petra. Dia punya gelaran adalah Datuk Kelana Petra. Ini adalah undang luak Sungai Ujong. Okey, Sungai Ujong ni apa? Okey, kalau dulu orang panggil Sungai Ujong, tapi sekarang ditukar kepada Seremban. Nama asal Seremban tu adalah Sungai Ujong. Jadi dia termasuklah kawasan-kawasan yang lain. Banyak. Dan dia kalau kita ikutkan dia, di bawah dia ada yang
Mulia Datuk Andika Mandulika, yang kedua yang amat mulia Datuk Syahbandar. So Datuk Syahbandar ni lebih kepada Port Dickson, ini lebih kepada Seremban. Itu bagi kepada dua. Ya, betul. Melalui usaha pemeliharaan dan perkongsian ilmu seperti ini, generasi muda berpeluang mengenali sejarah mereka dengan lebih dekat serta memahami kepentingan mempertahankan warisan budaya negara. Ini adalah struktur pentadbiran buah Jelebu, iaitu yang teramat mulia Datuk Mandika Menteri akhir zaman, di mana sehingga sekini inilah dia Datuk Haji Ma'ruf bin Haji Mat Rashad, iaitu undang Jelebu yang ke-16. So dia ada dia punya hierarki dia ada dia punya struktur. Inilah dia yang berada di Jelebu, daerah Jelebu. Sebagai kesimpulannya, lawatan akademik ke Muzium Negeri Sembilan telah memberikan pengalaman yang sangat bermakna dan membuka peluang kepada kami untuk memahami sejarah serta warisan budaya Negeri Sembilan dengan lebih mendalam. Melalui lawatan ini, kami dapat mempelajari sejarah pembentukan Negeri Sembilan, penghijrahan masyarakat Minangkabau, keunikan adat perpatih serta sistem pentadbiran tradisional yang menjadi identiti negeri ini. Antara lima tempat ni, lima luar. Lima luar ni siapa yang macam paling Hierarki paling tinggi. Kita ikut ni lah tadi. Yang pertama Sungai Ujong, yang kedua Jelebu, yang ketiga Johor, keempat ni dan okey. Adat lingkungan. Adat lingkungan. Adat lingkungan ni adalah daripada Tuanku yang mulia, Yang Maha Mulia, Tuan Besar Negeri Sembilan. Dia ada kawasan dia, dipanggil adat lingkungan. Apa yang ada dalam adat lingkungan ni terbagi kepada beberapa luak kecil, iaitu luak Ulumua, ada luak Teracing, Gunung Pasir. Selain itu, pelbagai artifak dan bahan pameran yang dipamerkan turut membantu kami memahami kehidupan masyarakat terdahulu serta menghargai sumbangan mereka dalam membangunkan negeri dan negara. Sesi temu bual bersama pegawai muzium juga memberikan banyak ilmu dan kesedaran tentang pentingnya usaha memelihara warisan sejarah. Kami menyedari bahawa muzium bukan sekadar tempat menyimpan artifak tetapi merupakan institusi yang berperanan memelihara identiti, budaya dan khazanah bangsa untuk tatapan generasi akan datang. Lawatan ini telah membuktikan bahawa sejarah bukan sekadar kisah masa lalu tetapi merupakan sumber pengajaran yang dapat membentuk jati diri serta meningkatkan rasa cinta terhadap warisan negara. Sebagai generasi muda, kita mempunyai tanggungjawab untuk menghargai, memelihara dan meneruskan legasi yang telah diwariskan oleh generasi terdahulu agar tidak hilang ditelan zaman. Akhir kata, kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Muzium Negeri Sembilan atas layanan dan perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat sepanjang lawatan ini. Semoga pengalaman yang diperoleh dapat dijadikan panduan dan inspirasi untuk terus menghargai sejarah serta warisan budaya negara. Sesungguhnya, sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi cermin yang menunjukkan siapa diri kita hari ini dan kompas yang menentukan arah masa depan kita. Warisan dipelihara, sejarah dihargai, identiti terus lestari. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum Cik Siti Nurdini. Waalaikumsalam Cik Hikmah. Okay, baik. Boleh saya tahu Cik Nurdini tinggal dekat Negeri Sembilan ni dah berapa lama? Saya dah menetap dekat Negeri Sembilan selama 22 tahun. Oh, faham. Jadi boleh saya tahu apa pendapat bagi pendapat Cik lah, apa perbezaan adat perpati berbanding dengan adat yang lain? Okey, kalau untuk adat perpatih ni, keistimewaan dia adalah dia mengamalkan sistem keturunan yang sebelah ibu. Kiranya dia memberi kedudukan dan perlindungan kepada wanita dalam keluarga lah. Dan juga selain itu adat ini mengutamakan konsep mesyuarah dalam bermesyuarat. Dan juga dia mengeratkan silaturahim dengan cara bergotong royong sesama antara inilah masyarakat. Dan juga adat parti ni mempunyai sistem kepimpinan yang tersusun dalam selaras dalam Islam punya ajaran, iaitu prinsip adat
bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Okey, itulah yang menjadikan ia unik dalam adat pepatih ni. Keistimewaan dia lah. Faham. Adakah Cik masih mengamalkan adat perpati ni? Kalau untuk saya tidaklah mengamalkan sangat, cumanya kalau untuk mak saya memang lahir dan memang duduk di Pilah, memang dia mengamalkan lah daripada kecil sampai ke besar sekarang. Faham. Okay, terima kasih Cik atas masanya. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bang. Maaf saya ganggu, saya datang nak makan kat sini tadi. Saya nampak abang, saya nak minta masa abang sikit untuk interview. Okay, macam tadi sebelum tadi kita cakap kan, boleh abang perkenalkan diri abang dulu? Oh, perkenalkan diri. Nama Puan Muhammad Amjad, dan boleh panggil Amjad je lah. Sayanya duduknya menetap di Kelantan, tapi ada kampung di Negeri Sembilan, dan sekarang ni tengah kerja lah Negeri Sembilan. Okay. Jadi saya nak tanya sikit abang tentang sebab tadi abang cakap abang menetap di sini dan bekerja di sini. Bekerja di sini, ada kampung di sini. Oh, abang kampung abang kat Negeri Sembilan. Okay. Jadi boleh tak, sebab berkaitan dengan tajuk assignment saya, boleh tak abang terangkan sikit pasal adat pepatih kalau abang tahu? Oh, adat pepatih ni memang famous lah di Negeri Sembilan ni, terutamanya lah. Adat pepatih ni yang setahu saya lah, adat pepatih ni apa yang saya tahu, salah satunya adalah dia apa-apa pewarisan harta ke apa ke, dia lebihkan kepada pihak perempuan, diwarisi oleh perempuan gitu. Itulah salah satu yang saya tahulah. Okey, betul. Maksudnya macam kalau kita harta kita tu akan lebih kepada anak-anak lelaki, tapi kalau adat pepatih ni dia lebih ke anak perempuan. Okey. Jadi tadi abang cakap abang ada kampung dekat Negeri Sembilan. Jadi boleh tak abang share sikit contoh-contoh amalan adat pepatih yang ada dekat kampung abang? Kat kampung saya. Kalau dekat kampung saya, macam saya cakap tadilah, pertamanya yang inilah, pewarisan harta ni dia lebih kepada perempuan. Contoh kalau dekat negeri lain lah, setahu saya memang lelaki lah diberi keutamaan. Tetapi mengikut adat pepatih di Negeri Sembilan ni, dia berlawanan. Jadi perempuan yang dapat keutamaan mewarisi harta. Saya rasa itulah. Tapi satu lagi, saya ingat pula nenek saya pernah cakap ni, kalau satu-satu keputusan dalam satu masyarakat ataupun satu kampung, dia akan melalui fasa musyawarah ataupun mesyuarat lah untuk buat satu-satu keputusan. Itu dari segi inilah masyarakat, komuniti ataupun sebuah kampung. Gitulah. Itu yang saya pernah dengar daripada nenek saya. Okey. Terima kasih bang. So maksudnya amalan yang masih ada lagi dekat kampung abang tu macam pewarisan harta dan musyawarah dalam membuat keputusan lah. Okey, dua benda tu. Okey. Itulah yang paling besar ni. Okey. Jadi terima kasih bang sebab dan minta maaf sekali lagi sebab ambil masa. Saya pun tak makan lagi ni. Okey. Terima kasih. Saya datang tadi, saya nampak, terus saya approach abang. Boleh. Okey, terima kasih bang. Okey. Terima kasih.